bertahan dari Thailand, Natapon. Tempat kedua Avinash Nair akan beraksi di hit yang kedua nanti. Akan dilepaskan. Dan sudah pun dimulakan untuk ke-6 pelari ketika ini. Perhatikan pecutan yang sudah pun dilakukan di peringkat awal oleh Haziq Aiman di lorong yang ketiga. Namun perhatikan juga di lorong yang kelima itu cukup baik apa yang sedang dilakukan di lorong yang kelima oleh Sebastian Joe daripada Sarawak. Dia cuba untuk berada di kedudukan yang pertama, cuba untuk memintas kedudukan pelari yang pertama Muhammad Nurman Shah. Perhatikan Sebastian yang sudah pun berada di hadapan, dia berada di lorong yang kelima, cuba untuk meninggalkan pencabar-pencabar lain, menghampiri selekor yang terakhir untuk Sebastian berada di kedudukan yang pertama. Apakah masih mampu untuk dikejar untuk Sebastian berada di kedudukan yang paling hadapan walaupun ada cabaran datang dari lorong yang pertama untuk Nurman Shah. Dan juga 6-5-3 di sana. Emmanuel Murphy juga cuba untuk memberikan cabaran, tetapi Sebastian Joe masih lagi di hadapan sebelum kehilangan tempatnya kepada Nurman Shah di lorong yang pertama. Jadi Nurman Shah dari Sabah di lorong pertama 54.761 untuk dia memenangi hit yang pertama ini. Dan Sebastian Joe dari Sarawak di kedudukan yang kedua. Haziq Aiman di lorong ketiga sedikit ketinggalan. Ini kita akan melihat terlebih dahulu keputusan penuh bagi hit yang pertama tadi. Bagaimana kemenangan yang berjaya dimiliki oleh Nurman Shah di saat-saat akhir, yang menyaksikan 6 lagi pelari yang akan mempamerkan aksi mereka. Dan ini adalah senarai penuh untuk dilepaskan sebentar nanti. Sudah pernah dimulakan. Perhatikan bagaimana pecutan awal yang sudah pun dilakukan oleh Avinash Nair di lorong pertama. Begitu juga Syafiq Suhaimi dari PDRM di lorong yang ke-8. Tetapi ada kelajuan yang sudah mula ditunjukkan oleh pelari daripada Kedah di lorong yang ke-6, Haris Rais, yang sudah pun berada di kedudukan paling hadapan. Dia berjaya memintas Ahmad Syafiq di lorong yang ketiga mewakili PDRM. Tetapi pecutan juga datang daripada pelari di lorong yang pertama dan juga lorong yang kedua. Perhatikan kedudukan Avinash Nair dan juga Adib Irfan di lorong yang pertama dan juga yang kedua. Dan Adib Irfan ketika ini yang sedang berada di kedudukan paling hadapan di kedudukan yang pertama. Lorong yang kedua Adib Irfan dari Perak yang terus kekal berada di hadapan. Apakah Avinash Nair akan mampu untuk mengejar kedudukan beliau ketika ini berada di kedudukan yang kedua? Jarak yang tidak begitu jauh, tetapi Adib Irfan akan cuba mengekalkan kedudukan ini, melepasi halangan terakhir menuju ke garisan penamat. Untuk Adib Irfan berjaya mendapatkan kemenangan 53.961 di kedudukan yang pertama. Avinash Nair pemenang pihak Perak tahun lalu di kedudukan yang kedua. Jadi berikut adalah keputusan penuh untuk 7 pelari yang menamatkan larian di hit yang kedua, separuh akhir kedua. Peluang yang boleh dikatakan agak seimbang jika dibandingkan di hit pertama dan juga hit yang kedua tadi untuk pelari-pelari di hit yang ketiga ini. Dan sudah pun dimulakan untuk hit yang ketiga ini buat ke-6 pelari. Pecutan awal yang dilakukan di lorong yang ke-6 oleh Alif Firas dari Kedah. Tetapi perhatikan kelajuan yang ditunjukkan di lorong yang kelima dan juga yang keempat. Faris Nazmi dari Perak dan juga Shazril Ashraf dari Terengganu cuba untuk berada di kedudukan hadapan ketika ini. Perhatikan Shazril Ashraf 498 dari Terengganu cuba untuk mewujudkan jarak menghampiri 150 meter yang seterusnya. Apakah jarak ini akan semakin membesar untuk dia kekal berada di hadapan, menerima sokongan tepukan gemuruh di stadium ketiga ini? Tetapi kedudukan kedua dari wilayah persekutuan Akil Luqman tidak terlalu jauh. Begitu juga di lorong yang pertama. Wan Muhammad Al-Hafiz cuba memintas, kini berada di kedudukan yang pertama, memintas 2 pelari sekaligus dan kekal untuk muncul selaku pemenang. Oh, bagaimana 55.061 Wan Muhammad Al-Hafiz dari Malaysian University yang berjaya menamatkan perlombaan di tempat yang pertama. Cukup dramatik bagaimana dia melepasi Akil Luqman dan juga Shazril Ashraf.
Bagaimana cukup dramatik aksi di saat akhir, pecutan di saat akhir yang dilakukan oleh Wan Muhammad Al-Hafiz. 55.07 saat untuk menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama. Aidil Ibrahim dan Adam Alif. Sudah pun dimulakan, perhatikan pecutan awal yang dilakukan oleh keempat pelari. Adam Alif terutamanya daripada Selangor yang terus memecut laju di lorong yang ke-6. Aidil Ibrahim dari Kelantan di lorong yang ke-5, memastikan jarak itu tidak terlalu jauh, sambil Fikri dan juga Syahad Dewan di lorong yang pertama dan juga lorong yang kedua juga berada di kedudukan sebelah menyebelah ketika ini. Menghampiri 200 meter yang terakhir, halangan terus dilepasi dan larian pantas diteruskan di lorong yang pertama oleh Fikri dan Syahad Dewan itu. Cuba untuk berada di kedudukan yang lebih baik, tetapi lorong ke-5 dan juga ke-6, Aidil dan juga Adam Alif dilihat berada di kedudukan pertama dan kedua. Sedikit perlahan ketika ini untuk Aidil di lorong yang ke-5 memberikan peluang ketika ini. Di lorong yang pertama untuk Fikri Hairil memintas dan berada di hadapan, melepasi halangan yang terakhir. Apakah mampu untuk dicabar semula oleh Aidil Ibrahim, tetapi Fikri Hairil yang berjaya menamatkan perlombaan selaku pemenang. Fikri Hairil yang melakukan 56.23 saat. Memangnya ada kelebihan untuk pelari yang berada di bahagian dalam dan itu dibuktikan oleh Fikri Muhammad Hairil. Kedudukan pertama 56.22 saat